Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam program kami pada malam yang penuh keberkatan ini. Sebelum memulakan program, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faik Ikwan bin Saini. Adik-adik boleh panggil saya Faik sahaja. Jadi sebelum memulakan program, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri program Bercerita Atas Talian Anjuran Kumpulan Pengajian PPR BMM 11 pada malam ini. Saya berharap hadirin berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Untuk pengetahuan semua, objektif pelaksanaan live streaming kita pada malam ini adalah untuk kami mempromosikan cerita-cerita yang telah kami reka sebelum ini. Jadi, untuk tema program bercerita kami ini ialah Akhlak dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber inspirasi Ummah Madani. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan promosi yang pertama dari Akak Adila Syafrina. Dipersilakan. Baik, terima kasih Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Akak Adila Syafrina binti Muhammad Khairul Rizal dari kelas PPR BMM 11. Adik-adik boleh panggil Akak Rina. Hari ini Akak nak kongsikan sedikit tentang satu buku yang Akak cipta yang bertajuk Amir dan Cahaya Sunnah. Buku ini menceritakan tentang seorang budak lelaki yang bernama Amir. Dia seorang yang ceria dan suka bermain. Tetapi Amir ini ada satu perangai, iaitu dia cepat marah dan suka merungut. Tapi satu demi satu peristiwa yang berlaku dalam hidupnya, sebagai contoh peristiwa, waktu dia merungut tentang susu yang tidak manis, waktu dia marah sebab ditolak semasa di padang, dan juga waktu dia jatuh sakit. Dalam setiap kejadian itu, Amir mula teringat akan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Dia belajar untuk tidak mencela makanan, belajar menahan marah, belajar bersabar ketika diuji dan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Sedikit demi sedikit, akhlak Rasulullah SAW mula menyinari hatinya. Itulah yang kita panggil sebagai cahaya sunnah. Buku ini memang sesuai untuk adik-adik yang nak belajar tentang akhlak mulia dan cara mudah mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Kalau nak tahu macam mana Amir berubah menjadi lebih baik, jom tonton video kisah penuh Amir dan Cahaya Sunnah dalam link video yang seterusnya. Sekian, terima kasih dan Akak akan teruskan kepada Akak Adriana. Terima kasih Adila. Assalamualaikum adik-adik. Saya Adriana Airisha binti Iskandar. Adik-adik nak dengar suatu cerita tak? Kenali Alisha, Farhana dan Medina. 3 sahabat yang sentiasa ceria dan penuh kasih sayang. Mereka selalu tolong ibu bapa, belajar adab yang baik dan berkongsi senyuman setiap hari. Tapi, bukan hari-hari mereka selalu sempurna. Kadang-kadang, mereka pun bergaduh kecil. Tapi, mereka belajar bahawa kemaafan itu indah kerana Rasulullah SAW ajar kita untuk saling memaafkan dan menyayangi. 3 sekawan cinta sunnah. Itulah nama buku yang Akak cipta. Kisah persahabatan, kasih sayang dan akhlak yang menceriakan hati anak-anak. Buku ini comel, penuh warna dan memberi pengajaran untuk si kecil yang mencintai sunnah. Kalau adik-adik nak dengar cerita penuh, jangan lupa like dan tekan link dekat description. Akak serahkan dengan Abang Ahmad Zauma. Baik, terima kasih kepada Akak Adriana. Selamat malam dan Assalamualaikum kepada adik-adik dan rakan-rakan sekalian. Abang ada satu cerita tentang satu buku cerita tentang akhlak Rasulullah SAW. Nama buku cerita abang ialah Rahsia Hati Nurani Hakimi. Baiklah, kisah ini mengisahkan Hakimi, iaitu seorang kanak-kanak yang berubah menjadi lebih baik selepas
bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih yang mengajarnya tentang iman, ibadah dan akhlak. Sejak itu, Hakimi berusaha menunaikan solat tepat waktu, membantu rakan-rakan, bersikap jujur, sabar dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Dalam setiap ujian yang dihadapi, Hakimi mencontohi akhlak Rasulullah SAW dengan berdoa, bertawakal dan memaafkan orang lain. Akhirnya, Hakimi menyedari bahawa akidah yang kukuh, ibadah yang ikhlas dan akhlak yang mulia menjadikan hati tenang serta disayangi Allah dan manusia. Kalau adik-adik nak tahu kisah penuh tentang perjalanan Hakimi untuk menjadi seorang Muslim yang teguh dan tabah dalam menghadapi cabaran yang dihadapi, adik-adik boleh tonton video cerita yang akan dikongsikan selepas ini. Okay. Saya serahkan kepada Ajla. Okay. Terima kasih. Okay, seterusnya. Hai adik-adik, nama Akak Ajla Dalila binti Abdul Manan. Boleh panggil Akak Ajla dari kelas PPR BMM 1. Hari ini Akak nak ceritakan tentang satu buku cerita yang Akak cipta, iaitu bertajuk Kopi dan Kemaafan. Sinopsis daripada buku cerita ini ialah di bandar kecil Nur Madani, seorang pemuda bernama Arif menjalani rutin harian dengan solat subuh di masjid dan membeli sarapan di kedai kopi. Dalam perjalanan, dia sering diherdik oleh seorang pakcik tua yang bernama Encik Hamid. Seorang lelaki tua tersebut tinggal bersendirian dan tidak menyukai Arif. Walaupun dihina, Arif tetap bersabar dan berpegang pada nasihat ibunya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau adik-adik nak tahu dengan lebih mendalam tentang buku cerita yang Akak cipta, adik-adik boleh tekan link di bawah. Okey, ya, itu saja daripada Akak. Akak pergi ke orang seterusnya, iaitu Alia Fatihah. Terima kasih Akak Ajla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama Akak Alia Fatihah dari kelas PPR BMM 11. Pada kesempatan ini, Akak ingin memperkenalkan sebuah buku cerita yang cukup menarik dan syarat dengan nilai murni. Buku itu berjudul Rahsia Kotak Biru Aiman. Buku ini mengisahkan tentang seorang murid bernama Aiman yang rajin menunaikan solat dan gemar membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Namun, pada suatu hari, Aiman berdepan dengan satu ujian yang benar-benar menguji kejujurannya. Ketika berada di hadapan kotak demar di sekolah, Aiman tergoda untuk melakukan kesilapan. Tetapi dia segera teringat pesanan ibunya bahawa Allah sentiasa memahati setiap perbuatan hambanya, walau di mana pun jua kita berada. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahawa kejujuran, solat dan doa merupakan asas penting dalam membentuk pribadi yang mulia. Contoh akhlak Rasulullah SAW yang ditonjolkan dalam buku ini menjadi panduan agar kita semua menjadi ummah madani yang beriman, jujur dan berakhlak tinggi. Jadi, jika adik-adik ingin mengetahui apakah rahsia sebenar di sebalik kotak biru Aiman, jangan lepaskan peluang untuk mendengar kisah penuh pengajaran cerita ini di saluran YouTube. Jadi, jom sama-sama kita hayati kisah yang mampu menyentuh hati dan mengingat kita bahawa setiap pilihan mencerminkan keimanan diri kita. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Jadi, saya teruskan kepada Akak Alia Adriana. Terima kasih Kak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, nama Akak Alia Adriana binti Nazri. Hari ini akan ajak kamu semua menyertai satu pengembaraan istimewa. Bukan pengembaraan ke hutan, bukan juga ke angkasa, tapi ke sebuah tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam, iaitu Pasar Madinah. Di sana kita akan berkenalan dengan seorang budak lelaki yang bernama Adil.
Adil bukan budak biasa. Walaupun umurnya baru 10 tahun, hatinya besar, fikirannya tajam dan tindakannya luar biasa. Cerita ini akan membawa adik-adik menyelami suasana pasar yang sibuk, penuh dengan warna-warni kehidupan. Tapi di sebalik kesibukan itu, ada satu peristiwa yang berlaku. Satu peristiwa yang akan mengubah cara kita melihat dunia, cara kita berfikir tentang orang lain dan cara kita berbuat baik. Adil akan berdepan dengan satu pilihan. Pilihan yang mungkin nampak kecil tapi sebenarnya sangat besar. Pilihan yang akan menguji akhlaknya, kasih sayangnya dan semangatnya sebagai seorang Muslim. Dan kamu semua tahu tak, dalam cerita ini ada nilai-nilai yang sangat penting tentang akidah, ibadah dan akhlak. Tapi jangan risau, akak takkan bocorkan apa yang berlaku. Kamu kena dengar sendiri cerita penuh nanti. Jadi, jangan lupa ya tekan link di bawah. Seterusnya, akak akan serahkan kepada Akak Aliza. Terima kasih kepada Akak Alia. Baiklah adik-adik, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Nama Akak Aliza binti Muhammad Azam. Boleh panggil Akak Aliza. Baiklah, hari ini Akak ingin mempromosikan buku cerita yang telah Akak buat yang bertajuk Misi Amanah Akil. Okey, baiklah. Akak akan ceritakan sinopsis cerita ini. Cerita ini mengisahkan seorang murid bernama Akil, iaitu seorang murid yang ceria dan rajin di sekolah kebangsaan Seri Aman. Pada suatu hari, Cikgu Aisyah memberi Akil satu tugasan penting, iaitu menyimpan satu fail keputusan ujian kelas. Akil berjanji akan menjaga fail itu dengan baik, tetapi ada sesuatu kejadian yang telah berlaku. Disebabkan terlalu seronok bermain bola bersama kawan-kawan, Akil terlupa tentang amanah cikgunya. Fail itu rupa-rupanya hilang dan Akil mula rasa bersalah dan sedih. Dengan nasihat ibunya yang lembut, Akil belajar tentang maksud sebenar amanah dan tanggungjawab, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insan yang paling jujur dan dipercayai di dunia. Dalam perjalanan menebus kesilapan, Akil melalui pelbagai ujian. Contohnya, membantu dalam gotong royong, memulangkan dompet yang ditemuinya dan berusaha menjadi contoh anak yang baik di rumah dan di sekolah. Setiap perkara mengajar Akil bahawa amanah bukan sekadar menjaga barang, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam setiap perkara. Akil akhirnya faham apabila kita jujur dan bertanggungjawab, Allah akan sayang dan bantu kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Apa yang terjadi selepas itu? Adakah Akil berjaya menjadi anak yang benar-benar amanah seperti Rasulullah SAW? Kalau adik-adik berminat nak tahu tentang cerita ini, jom tekan pautan di bawah dan baca kisah penuh Misi Amanah Akil. Terima kasih. Saya serahkan kepada Akak Anggun Kristina. Okey, terima kasih Akak Aliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nama Akak ialah Anggun Kristina binti Muhammad Azhar dan lebih mesra dipanggil Akak Anggun. Hari ini Akak nak kongsikan dengan adik-adik satu buku digital yang Akak hasilkan sendiri yang bertajuk Dua Beradik Cintakan Sunnah. Buku ini mengisahkan tentang dua orang beradik iaitu Adam dan Aisyah yang suka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian mereka, seperti tolong ibu bapa, membaca doa sebelum dan selepas makan, mengaji bersama keluarga, bersedekah, berselawat dan menunaikan solat di masjid. Ada pelbagai pengajaran yang dapat adik-adik pelajari daripada cerita ini, seperti bagaimana dua beradik ini iaitu Adam dan Aisyah berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam setiap perkara kecil yang mereka lakukan, daripada menolong ibu bapa, membaca doa, hinggalah belajar berkongsi rezeki dengan orang lain. Kisah ini mengajar kita bahawa setiap amalan baik, walaupun kecil, sangat disukai oleh Allah SWT.
Buku ni sangat sesuai untuk adik-adik sekolah rendah sebab bahasanya mudah difahami dan ada gambar yang menarik. Akak nak adik-adik rasa seronok membaca sambil belajar mengenal dan mencintai sunnah Rasulullah. Harapan akak semoga melalui buku Dua Beradik Cintakan Sunnah ni, adik-adik semua akan jadi anak yang berakhlak mulia, rajin berbuat baik dan sentiasa mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan seharian. Jom sama-sama kita cintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau adik-adik berminat untuk dengar cerita ni dengan lebih lanjut, boleh tekan link di bahagian description. Okey? Baik, akak akan teruskan dengan Abang Faid. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anggun. Nama Abang Faid Ikwan bin Saini. Untuk pengetahuan adik-adik, Abang ada membuat satu buku cerita. Buku cerita Abang ni dia bertajuk Pengembaraan 5 Sahabat Mencari Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, cerita Abang ni dia berlatarkan sebuah sekolah yang bernama Sekolah Madani. Dalam sekolah ni ada 5 orang pelajar, sahabat. Yang pertama bernama Amir, kedua Sarah, Luqman, Hana dan Yusuf. Jadi 5 sahabat ni mereka diberikan tugasan oleh guru mereka iaitu Ustazah Mariah. Mereka diberi tugasan untuk menjelajahi kampung sekitar dan mencari contoh akhlak serta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh masyarakat sekitar. Lepas tu mereka disuruh untuk mencatat dalam jurnal dan membentangkan hasil kajian mereka di dalam kelas. Lepas tu mereka memulakan pengembaraan mereka ke beberapa lokasi. Di setiap tempat tu mereka menyaksikan amalan sunnah dan akhlak mulia yang menjadi inspirasi rumah Ummah Madani. Jadi kalau adik-adik nak tahu mereka pergi ke mana dan sunnah apa yang mereka dapatkan, Abang ada buat satu video. Adik-adik bolehlah tekan link video tu di deskripsi. Nampaknya itu sahaja program kita malam ini. Harap-harap semua adik boleh tontonlah video yang kami buat tu. Jadi sebelum mengakhiri majlis, marilah kita baca doa wal-as. Wal-as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih kerana sudi menghadiri program kami pada malam ini. Itu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.